nak post sehari 3 konten ni, kita sebenarnya buat video moment. Video moment ada banyak gila. Contoh saya ambil ini contoh moment. Stok baru sampai, tunjuk kotak bertimbun. Dah, itu satu video. So saya pun ambil phone saya. Contoh itu stok tengah sampai lori kat depan tu kan. Stok baru sampai guys, korang nampak. Ini lori kontena 5 tingkat kita dah ambil. Tu stok baru daripada barang kita. Yang ni fresh. Okay. Dan masuk. Okay, panas-panas. Masuk. Okay. So kalau korang tengok stok-stok yang kita sampai ni memang kita bawa daripada darat, daripada ni. Kilang kita buat ni. Dah. Sebenarnya tu je konten. Gila. Kita duk fikir konten ni apa tau? Duduk depan kamera. 3 sebab kenapa cookies sangat penting. Faham? Sebenarnya yang paling mahal video moment ni adalah dekat hujung video. Outro dia yang penting. Okay, hook ni yang kita dah design tadi. Moment dia adalah konten. Jangan buat sharing. Buat sharing tu yang tak ada idea. Kita buat video moment. Dan outro tu adalah OUA. Offer, USP, action. Bayangkanlah stok baru sampai. Saya jual kek batik lah. Stok baru kek batik dah sampai. Masuk. Acu. Buka kasut. Okay, masuk. Okay. Ini adalah stok-stok baru yang baru sampai daripada kita punya warehouse malam. Yang ni kita tengok Okay, memang lawa. Kau tengok. Kek batik ni memang moist, sedap, cair dalam mulut. Dan yang paling best, kek batik kita tahan selama 6 bulan. Korang gila tak gila? Kek batik tahan 6 bulan. Kalau korang ada tamu, ni korang boleh hidang atas meja macam ni, memang lawa guys. Settle content, moment. Saya terbalikkan kamera, saya masuk dekat outro. So kalau korang nak dapatkan kek batik yang best, yang rangup, yang padu, yang lembut macam ni, harga dia RM67. Satu kotak macam ni, kita hantar terus kat rumah. Boleh tekan dekat link bio, dapatkan sekarang dekat beg kuning. Just. Banyak konten-konten yang rugi sebab dia tak ada outro. Banyak konten yang rugi sebenarnya sebab dia tak ada outro. Intro ada. Konten lah, okay lah, dia nak joget ke apa ke, tu atas dia. Tapi dia tak ada outro, dia tak ada offer. Offer ni kena letak harga macam ni, nampak? OUA. Tapi kenapa orang tak buat? Sebab dia takut video tak FYP. Dia kata video kena hujung, follow account ni, like, komen dan share. Agak-agak dapat sale lah macam tu. Tak dapat. Sebab tu saya rugi gila. Saya tengok banyak gila brand-brand power. Video FYP, 100k orang tengok. Tapi tak ada, tak convert to sale. Diorang GMV Max tak bagi. Kenapa? Tak ada outro. Sebab tu tak delivered video tu. Walaupun saya bukan cikgu TikTok. Tapi asas konten menjual sama je. Bila awak orang sale, awak tengok konten macam benda ni. Ini mesti ke tak convert ni. Sebab kita orang sale. Kita tengok pun dah tahu. So, inilah rahsia buat konten hari-hari.